Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Yang semuliakan Tuan Imam, muslimin, muslimat, para asatizah, para pendidik, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala izinkan kita datang ke rumah Allah, dia berikan kelapangan masa kepada kita, dia kurniakan kesihatan tubuh badan kepada kita. Tinggal lagi kita doakan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan istiqamah kepada kita sampailah kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sambung lagi kitab Musyikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk kepada tajuk yang terakhir, subtopik yang terakhir dalam bab wajib menjaga dan memelihara jangan rosakkan iman dan Islam. Subtopik terakhir ini tajuk dia cara memeluk Islam. Jadi dia macam agak kenapa tajuk ni sebab sebelum ni kita bincang masalah apa? Tajuk ni datang sebab sebelum ni kita bincang tentang perkara-perkara yang merosakkan iman dan Islam. Jadi dia sampai tahap perkara-perkara merosakkan iman dan Islam tu sampai tahap akidah orang tu boleh tercabut apabila contohnya bila dia beriktikad bahawa agama lain pun juga benar sebagaimana agama Islam. Ini berlaku kepada golongan pluralisme ataupun golongan Islam liberal. Golongan ni dikata apa? Dikata bahawa Islam ni agama yang benar, diakur. Mana kata Islam ni agama benar. Dan dia bawa Islam, cumanya dikata apa? Dikata tapi agama lain pun bukanlah agama salah, agama lain pun agama yang betul juga. Agama lain pun boleh bawa seseorang tu masuk dalam syurga juga. Jadi bila mana itu i'tiqad dia, maka dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan itu dalam keadaan disedar bahawa itu adalah salah dan itu adalah boleh bawa kepada kekufuran. Dan juga adalah beberapa perkara lain, perbuatan tu maksudnya dia meniru ataupun dia meniru upacara amalan ibadah agama lain. Jadi kalau itu pun kira boleh bawa kepada kufur kalau dibuat dengan sengaja. Contohnya kan dia masuk dalam gereja, ikut upacara sembahyang yang dibuat oleh orang-orang Kristian. Nak masuk dalam gereja tak salah, nak masuk dalam gereja tak salah. Ada pelajar-pelajar kami, subjek mereka adalah subjek perbandingan agama. Jadi mereka masuk ke gereja, mereka masuk ke tokong, mereka masuk dekat gurdwara. Gurdwara ni adalah tempat sembahan agama Sikh. Kalau tokoh ni tempat sembahan agama Buddha ataupun agama Taoism. Kalau kuil tempat sembahan agama Hindu. Nak masuk tak salah, tapi masuk tu apa niat kita. Kalau masuk kita nak tahu macam mana cara mereka sembahyang, tak apalah. Tapi kalau kita mungkin kita nak belajar ni masuk kita nak tahu, dengan itu mudah kita nak berdakwah kepada mereka, tak apa. Tapi kalau masuk ni kita ikut upacara ibadah mereka dan nak kena sedar bahawa itu adalah salah, maka perbuatan tersebut boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Sebab itulah satu topik terakhir dalam bab ini adalah cara memeluk Islam. Cara memeluk Islam. Mana kata kalau orang tu dah murtad, orang tu dah jadi kufur, orang tu dah murtad dengan sebab perbuatan dia ke, dengan sebab perkataan dia ke, dengan sebab i'tiqad dia ke, maka bagaimanakah cara dia nak kembali semula kepada agama Islam? Kata pengarang, mana-mana orang yang hendak memeluk Islam, sama ada orang murtad atau orang kafir asli. Orang murtad ni sebabkan perkara tadilah. Jadi orang kafir asli adalah orang yang mana sebelum tu tak pernah Islam pun. Dia
berada dalam kekufuran dan sejak pada dia lahir lagi, sampailah satu masa diberikan hidayah, dia mencari hidayah, mencari kebenaran, menyubah agama Islam. Maka bagaimana cara dia nak masuk dalam agama Islam? Hendaklah ia menyempurnakan perkara-perkara yang berikut. Ada beberapa perkara yang disebut oleh pengarang kat sini. Yang pertama adalah melafazkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah perkataan yang, ucapan yang biasa kita bimbing kepada orang yang baru nak masuk agama Islam. Tuan-tuan, bila mana kita didatangi oleh orang nak masuk agama Islam, jangan kita tunggu bawa pejabat agama dulu. Kita suruh dia mengucap dulu. Kita suruh dia mengucap kalimah syahadah. Sebelum tu kita ajar dululah asas-asas agama ni. Sebab kita tak tahu bilakah masanya dia akan kembali kepada Allah, dia akan mati, tak tahu kan. Jadi kadang-kadang dulu-dulu lah cerita, sekarang saya ingat orang dah punya kesedaran yang tinggi lah. Orang sekarang bila mana datang nak tahu agama Islam, terus dia ajar, terus mengucap kalimah syahadah. Kalau dulu mungkinlah isunya berlaku adalah sekarang ni kena pejabat tu lagi lah, jadi kita datang minggu depan. Jadi kawan tu datanglah minggu depan dalam keadaan dalam tempoh waktu tu dia belum lagi Islam. Yang penting datang di mana-mana orang minat dengan agama Islam, kita terus ajar dia mengucap, kita terus ajar dia asas-asas agama Islam, asas-asas akidah. Barulah kita bawa dia untuk berjumpa dengan pihak berkaitan, jabat agama ke apa ke, untuk diislamkan secara rasmi. Nak ucap kalimah syahadah banyak kali pun tak apalah. Nak ucap kalimah syahadah dah kan, contohnya kan, sebenarnya nak buat upacara bukan upacara lah, majlis memeluk agama Islam, contohnya kan, buat kat surau, buat kat masjid, buatlah. Kan dia mengucap kalimah syahadah, tak apa ke kali kedua, tak apa kali kelima, tak apa kali keenam, tak apa. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam tu dah lama, cuma nak mengucap kalimah syahadah sekali-sekali di hadapan orang ramai supaya orang tahu dia dah Islam. Jadi mengucap kalimah syahadah ni bukanlah untuk orang yang baru masuk Islam saja, kita pun dituntut. Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nabi kata perbaruilah iman kamu dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Kita yang Islam pun digalakkan untuk kita sentiasa ucap syahadah, ucap kalimah la ilaha illallah. Jadi orang nak mati pun kita kena talqinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Cukup dekat tu je. Kita janganlah sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, panjang sangat tu. Kita sebut la ilaha illallah, bersihkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Cukup, jangan kita tambah pula Muhammadur Rasulullah. Sebab yang masa orang nak meninggal tu, itu je kalimah yang dituntut untuk kita ajar pada orang nak meninggal. Apa dia? La ilaha illallah. Cukup. Jangan kita minta sambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nak sebut tak apalah, tapi kita hanya dituntut untuk ajar orang nak meninggal ni dengan kalimah la ilaha illallah. Ada pun orang yang mana nak masuk Islam, maka dia kena ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semulai-mulainya dengan lafaz yang tersebut, dan hendaklah diberi faham kepada orang yang melafaznya itu akan masuk kandungan dua kalimah syahadah yang tersebut serta diakui maksudnya itu. Kita ceritalah kat dia. Kadang-kadang selalunya orang yang baru masuk Islam ni dia tak tahu makna kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita ceritalah. Kan tengok kan, sekarang ni pun kita boleh tengok banyak ada cara macam mana orang tu masuk Islam. Asyhadu, salah satu ajaran la ilaha illallah. Jadi kadang-kadang kena sabarlah, sebab orang yang nak masuk Islam ni kadang-kadang dia dah biasa tinggal bersama dengan masyarakat orang Islam. Dia dah kadang-kadang dia baca Fatihah dah, tapi dia tak Islamnya lagi. Jadi kadang-kadang bila kita berdepan dengan situasi begini, mudah kita nak ajar mereka. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, orang yang mana memang tak pernah kenal huruf Arab, tak tahu nak sebut macam mana, jadi pelak-pelak tu banyak lah, pelak-pelak tu ada lah. Jadi bila pelak-pelak ni ajar mereka perlahan-lahan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga kena beritahu kepada mereka makna kalimah syahadah tu. Makna kalimah syahadah, ada dia Melayu lah, kalau orang Malaysia lah, kalau dia orang putih ajarlah ikut dalam bahasa dia. Kalau orang asli ni mungkin susah sikit. Sebab orang asli ni ada bahasa dia kan. Orang asli ada bahasa dia. Tapi sekarang ni saya ingat tidaklah susah macam dulu, sebab ramai ada orang asli yang ia dah masuk Islam, dan orang asli sekarang ni pun tidak sangat asli dah.
Tak macam dulu kan, duduk dalam hutan, terpisah dari dunia luar. Orang asli sekarang ni pun dah ada telefon kan, tengok pakai telefon. Orang asli tapi pakai iPhone. Orang asli ada Astro kat rumah kan. Orang asli pun dah maju dah sekarang, dan mereka mula memahami bahasa-bahasa lain, terutamanya bahasa Melayu pun mereka dah faham dah. Tapi kalau mereka tak faham juga, kena ceritakan dalam bahasa mereka, supaya bukan sahaja dilafazkan dengan kalimah syahadah dalam bahasa Arab, tapi perlu diajarkan apakah pengertian dan makna kalimah syahadah tersebut. Memadai juga menyebut erti dua kalimah syahadah itu dengan bahasa Arab, bahkan juga kepada orang yang mengetahui bahasa itu. Juga memadai dengan menyatakan pengakuan hatinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah. Jadi tak semestinya asyhadu, aku bersaksi. Kalau dulunya aku naik saksi kan, tak mestinya. Cukup bila mana kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cerita, ni makna kalimah syahadah ni ialah awak kena faham, awak kena tahu bahawa hanya Allah yang layak disembah. Tidak semestinya kita ikut secara turutan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Kita cerita kepada dia itu, orang baru masuk Islam itu, apakah makna keseluruhan kalimah syahadah itu. Kita beritahu kepada dia, Allah tu Tuhan yang layak disembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab orang baru masuk Islam ni dua keadaan. Barangkali dia ni pagan. Pagan ni orang yang tak ada agama, orang yang duduk dalam hutan. Ataupun yang kedua adalah orang yang mana dia ni sudah memeluk agama yang dia sudah beragama lain sebelum itu. Dia agama Hindu, agama Buddha ke. Jadi mereka ni ada Tuhan yang mereka sembah. Tuhan dewa ni, Tuhan dewa tu. Kita cerita bahawa dewa-dewa ni tak ada kuasa semua. Yang berkuasa, yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, kepada orang kafir yang berfahaman bahawa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu hanya kepada bangsa Arab sahaja, hendaklah ditambah pengakuannya bahawa kerasulan baginda SAW umum kepada umat manusia seluruhnya. Jadi kalau ada orang yang mana orang kafir, orang yang baru masuk Islam, yang berfahaman bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah untuk bangsa Arab sahaja, ada tak? Ada. Tapi tempat kita tidaklah. Ni khusus bagi orang yang mana mereka ni berada dalam situasi ataupun dalam kelompok bangsa Arab yang mana mereka anggap bahawa Nabi Muhammad ini hanyalah untuk orang Mekah saja, untuk orang Madinah saja, untuk orang untuk orang Arab di dua negeri saja, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang Arab selain daripada dua tanah suci ini. Jadi dikena, ataupun orang-orang yang berada di Eropah beragama Kristian yang mengatakan bahawa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk seluruh umat manusia bangsa-bangsa lain. Jadi kalau mereka ini kena tambah kepada ucapan mereka itu bahawa pengakuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutuskan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya khusus kepada bangsa Arab saja. Dia ingat tidak ada keperluan untuk kita kat sini, sebab kita kat sini kita tidak ada pemikiran begitu. Orang bukan Islam pun dia tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah diutuskan untuk orang yang berbangsa Arab dan juga bukan berbangsa Arab. Yang ketiga, kepada orang yang menjadi murtad dengan mana-mana satu sebab yang diterangkan dahulu. Sama ada dia murtad dengan sebab dianggap apa? Dianggap Nabi Muhammad itu hanyalah orang untuk orang Arab sahaja, ataupun dia murtad sebab apa? Sebab dia mengikuti upacara penyembahan agama lain. Contoh. Ataupun dia murtad sebab dia beriktikad bahawa mana-mana hukum Islam ini tidak sesuai diamalkan sekarang. Mana-mana hukum Islam ini tidak sesuai dilaksanakan sekarang, sebab zaman dah berubah. Contoh yang biasa kita dengar, ya, sekarang pun mungkinlah ada, tapi tidaklah lancar macam dulu lah. Apa nama ni, hukum faraid ini tak perlu diamalkan lagi dah. Hukum faraid tak perlu diamalkan lagi dah. Sebab apa? Sebab sekarang ni zaman dah berubah. Sebab hukum faraid yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa secara detail itu diturunkan dalam konteks masyarakatnya adalah masyarakat orang perempuan duduk kat rumah, orang lelaki bekerja. Dalam konteks masyarakat, lelaki dominan dalam masyarakat melebihi orang perempuan. Disebut sebagai patriarchal society, masyarakat yang
didominasi oleh orang lelaki. Jadi sekarang ni perkara tersebut tidak begitu lagi dah. Sekarang ni kita tak nampak dah mana-mana tempatlah yang mana orang lelaki bekerja, orang perempuan duduk rumah. Kalau ada pun mungkin kawasan pedalaman. Mana kata sekarang tidak lagi pelik bila mana orang perempuan keluar bekerja bersama orang lelaki. Bahkan kadang-kadang ada orang lelaki duduk rumah. Ya, kadang-kadang ada orang lelaki duduk rumah. Kan duduk rumah, diuruskan keluarga, diuruskan anak-anak. Ada juga sekarang kan. Apa nama ni? Ya, zaman dah berubah. Kalau dulu orang anggap, apa pula orang lelaki duduk rumah ni? Kenapa perempuan bekerja? Barangkali sebab zaman dah berubah. Laki ni dia duduk rumah, mungkin dia lebih selesa bekerja dari rumah. Jadi kerja dia tidak sama lah macam kerja isteri dia 8-5. Jadi urusan kerja rumah tu dia buat. Kan urusan apa nama ni, urusan dapur pun dia uruskan. Ya. Jadi sekarang ni kata sebahagian daripada orang yang berfikiran liberal ini, harta pusaka kena bagi sama rata. Tidak boleh bagi macam dulu lagi dah. Dulu dah bagi cara faraid. Sekarang kena bagi sama rata. Itu adalah kalimah ataupun perkataan yang boleh bawa kepada kekufuran. Kalau dia sedar, dia bertaubat, maka kalaulah dia sebut tu secara jelas menyanggahi Al-Quran, dia kata Al-Quran ni bagus tapi dalam bab ni tak boleh pakai. Alhamdulillah. Kata Quran ni bagus, Quran ni betul ni, tapi dalam bab ni tak boleh pakai. Kalau sebut begitu dan dalam keadaan dia sedar, maka dia telah terkeluar daripada agama. Cara dia nak kembali semula, dia kena mengucap kalimah syahadah macam orang bukan Islam. Tetapi dia kena tambah lagi bahawa dia bertaubat daripada kenyataannya yang mengatakan bahawa ayat-ayat faraid, ayat-ayat mawarith, ayat-ayat harta pusaka dalam Quran tu adalah relevan sepanjang zaman. Dia kena kata bahawa penyataan dia yang dahulu tu yang mengatakan bahawa ayat-ayat ini tidak relevan, dia bertaubat. Jadi dia kena tambah lagi. Selain daripada ucap kalimah syahadah, dia kena tambah lagi pengakuan taubat dia terhadap perkara yang dilakukan sebelumnya yang menyebabkan dia telah terkeluar daripada agama Islam. Baik, itulah kata pengarang, kepada orang yang menjadi murtad dengan mana-mana satu sebab yang diterangkan dahulu, hendaklah ditambah pengakuannya bahawa ia bertaubat daripada melakukan perkara yang dengan sebabnya dia telah menjadi murtad. Semoga Allah menjauhkan kita daripada segala apa jua yang merosakkan iman dan Islam, dengan mengurniakan kita taufik dan hidayah ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah kita dah selesai dalam bab 6 lah. Bab 6 lama kita baca ni. Bab 6 daripada kitab Musikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab, bukan bab 6, bab 7. Ni kita masuk pada bab yang ke-8. Bab ke-8, natijah memahami akidah kepercayaan yang telah diuraikan. Jadi apa kesan dia? Sebab iman ni bukan salah kita sebut dengan lidah saja. Aku beriman. Tak jadi macam tu kan. Dia bila sebut beriman ni, dia ada dia punya kesan dia. Patulah orang yang mana dulunya tidak Islam, bila mana masuk Islam, mengaku beriman pada Allah dan segala rukun-rukun iman, ada kesan dia. Dia pasti berubah. Dia berubah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, bila kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan, maka itu menjadi asas kepada cara kita berfikir. Contoh kan, kalau kita yakin bahawa hari akhirat itu ada, maka kita fikir bahawa apa guna mencari dunia sampai melupakan kewajipan agama. Itu cara orang beriman berfikir. Jadi kesannya bila mana kita beriman itu, kita akan memastikan bahawa kita bekerja kerja sungguh lah, tapi kita tidak akan meninggalkan kewajipan agama. Kalau orang tu dia mengaku beriman, tapi semayang tak pernah kisah, dia tak rasa apa pun kalau tinggal semayang. Dia kerja pagi sampai petang, semayang subuh tak semayang, bangun lambat, dan dia tak rasa apa. Semayang zuhur pun dia tak semayang, tak rasa apa. Dan tapi dia kata dia beriman. Itu adalah ungkapan yang sia-sia saja, hanya di lidah saja. Sebab iman itu mesti ada kesan pada cara dia berfikir dan seterusnya cara dia bertindak. Macam orang perempuan kan, orang perempuan contoh. Orang perempuan yang mana orang perempuan yang sebenar-benar muslimah. Walaupun hari panas, walaupun hari panas, tapi dia tetap pakai tutup labung. Dia tak bagi alasan panas lah, disingkat lengan dia kan, panas sungguh lah. Sebab panas kan, dia tak kabur macam tu.
walaupun dia panas. Sebab dia yakin bahawa tindakan itu salah. Tindakan itu salah, bertentangan dengan prinsip keimanan dia. Sebab itulah kesan iman kepada seseorang Muslim. Dia tidak hanya berkata beriman, tapi kesan itu ada dalam kehidupan dia. Baik. Asas-asas iman dan perkara-perkara yang berhubung dengannya yang telah diuraikan dalam jilid yang pertama ini apabila dipelajari dan difahami dengan betul, diharap dapat menjadi panduan untuk mengetahui dan mengenal Allah dan sifat-sifatnya serta ajaran-ajaran yang berhubung dengan iman yang telah disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Rukun iman ni ada 6. Kemuncaknya adalah yang paling utama adalah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain itu datang kemudian. Okay. Jadi sebab itulah asas dalam akidah ni adalah beriman pada Allah, ma'rifatullah. Asas dalam akidah, dalam agama adalah mengenal Allah. Sebab bila kita kenal Allah, kita tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu kebergantungan kita kepada Allah, dan kita tahu bahawa Allah itu bersifat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka pengetahuan itu sudah cukup untuk mendisiplinkan kita sebagai seorang hamba yang sentiasa berwaspada untuk melanggar larangan Allah. Itu kaedahnya. Jadi orang tu, kalau orang tu mengenal Allah, dikenal Allah sungguh-sungguh, maka dia tak akan tergamak untuk buat dosa. Kalau dia terbuat dosa sekalipun, maka dia akan segera bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang kenal Allah. Dia kenal Allah, dia tahu kan Allah ni maha melihat, maha mendengar. Sebab pengetahuan kita tentang sesuatu perkara menyebabkan kita akan memahami bahawa perkara tersebut apa yang dia boleh buat pada kita. Contoh mudah lah. Contoh kan, kalau kita berjalan, kita naik kereta, kita tahu dah sepanjang jalan ni mesti ada kamera. Bukan sangat disembunyi kat belakang, dekat belakang tiang ke, belakang batu ke tidak, belakang pokok. Tapi memang tak terang-terang. Dan kita tahu kalaulah kita melebihi had laju, maka kita akan disaman, dan paling tidak pun kita kena bayar 300. Dan kita tahu itu. Dan kita bukanlah orang yang duit banyak sangat pun. Dan bila mana kita tahu, maka kita akan waspada supaya kita tekan pedal minyak tu tak melebihi had laju yang dibenarkan. Jadi itu adalah makrifah kita kepada keadaan persekitaran jalan yang kita akan lalu. Demikian juga kalau orang tu dia makrifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak nampak dengan mata dia, walaupun dia tak dengar suara Allah Taala, dia tak boleh dengar, dia tak nampak, tapi dia kenal Allah melalui sifat-sifatnya yang disebut dalam Quran, dalam hadis, maka dia akan berwaspada, sentiasa berwaspada supaya dia tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, dan dia sentiasa berusaha melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh dengan sesempurnanya. Itu kaedahnya. Itu baru kenal Allah. Itu baru nama orang kenal Allah. Jadi kalau alhamdulillah, tuan, kita mungkin tidak sempurna iman kita kan, tak sempurna iman kita. Kita mungkin tidak sempurna ubudiah kita kepada Allah. Tapi kalaulah kita ada rasa tergerak hati bila mana dengar azan, nak datang ke rumah Allah, ada tergerak hati nak hentikan dulu kerja-kerja kita, dan juga kita tergerak hati bila mana kita musafir nak cari masjid, itu tanda mudah-mudahan kita beriman. Itu tanda mudah-mudahan kita telah sampai kepada satu keadaan kita telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu macam mana Allah Ta'ala boleh memberikan balasan kepada kita. Itu kaedah ni. Sebab itulah bila mana kita dalam keadaan ketaatan, kita berada dalam ketaatan, kita syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala tidak datangkan petunjuk kepada kita, maka kita tidak akan jadi macam ni. Sebab itulah bila mana kita semayang kan, lepas semayang itu antara rezeki yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita semua Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab sebagai tanda syukur kita kepada Allah, bahawa Allah Ta'ala telah izinkan kita, lorongkan kita kepada ketaatan, bahkan kepada puncak ketaatan, itulah kita solat. Dan juga kita solat kat mana? Solat kat masjid, solat kat surau, bukan solat kat rumah. Jadi bila mana kita boleh solat kat surau, solat kat masjid, di tempat-tempat yang paling afdal, di tempat yang paling afdal untuk kita menunaikan solat, itu tandanya mudah-mudahan
itu tandanya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih pada kita. Jadi sebab itulah Nabi sentiasa doakan, ya muqallimal qulub thabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sentiasa dilafazkan oleh Nabi SAW. Sahabat kata, kana yukthiru min hadzal du'a. Adalah Nabi SAW itu memperbanyakkan doa ni. Doa apa? Doa supaya meneguhkan hatinya di atas agama ini. Dan doa, ya muqallibal qulub sarrif ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak, wahai yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku di atas ta'atik, di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Dan bila mana doa ni kita doa, dan doa tu maknanya kata berlaku pada kita, alhamdulillah. Kita doa kan, doa. Dan kita rasa bahawa alhamdulillah lah, dalam tempoh hidup kita ni kan, kita rasa macam bila mana dengar azan nak sembahyang, rasa nak imarahkan rumah Allah. Ni kita tak lama ni bulan puasa ni, lagi 70 hari lebih lagi kan, 2 bulan lebih sikit lagi. Kita pun tak sabar nak sampai bulan puasa ni. Sebab bulan puasa lah kita rasa boleh baca Quran dengan semangat. Maka itu tanda mudah-mudahan kita ni betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Dan itulah antara doa yang Nabi ajar juga lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Ala zikrika, untuk ingat pada Engkau ya Allah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, kita nak ingat pada Allah ni pun kita kena minta Allah Ta'ala bantu kita. Kita nak ingat pada Allah, mana kata kita nak sentiasa, hati kita ni sentiasa ada connection yang tak putus. Kalau kita guna internet kan, kalau connection putus, cakap pun tak clear. Kerana internet ni apa, masalah kan, hujan-hujan kadang masalah, ataupun kita pergi ke tempat yang lain tak ada, jadi cakap pun putus-putus. Jadi bila cakap putus-putus tu, mesej tak sampai. Ini ibarat sajalah. Kita nak cakap dengan orang, nak cakap dengan orang besar kan, tapi lain tak ada. Allah, susah lah nak sampai mesej macam mana ni. Mesej tak sampai, komunikasi tak sampai kepada orang yang kita nak cakap. Sebab apa? Sebab lain lemah. Tapi kalau lain clear kan, kita guna lain yang cantik, apa sajalah kan, jadi kita boleh cakap dengan clear, mesej sampai dengan mudah. Kita minta tolong pun orang faham apa yang kita nak. Demikianlah kalau kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala tu clear, connection tu adalah 100%, maka kita mintalah apa saja. Kita mintalah apa saja, Allah Ta'ala akan dengar kita. Allah Ta'ala akan dengar kita dan Allah Ta'ala akan bantu kita. Cuma tuan-tuan, kita kena minta supaya Allah bantu kita ingat dia. Nampak tak? Minta supaya Allah Ta'ala bantu kita ingat. Sebab kita nak buat ketaatan ni pun kena minta tolong Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita, malam ni kita tak akan ada kat surau. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita, pagi tadi kita tersemayang subuh kat surau. Kalau Allah tak izinkan kita, kita tak akan baca Quran. Betullah bila mana kita dah buat satu amalan ketaatan, tiba-tiba kita tinggalkan, bermakna ada something wrong somewhere. Connection kita terputus kejap. Betullah kita doa balik, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk aku ni ingat pada Engkau. Satu, bukan sekadar ingat, wa syukri, dan juga minta Allah Ta'ala bantu untuk kita ni ucapkan terima kasih kepada Allah. Ucap terima kasih kepada Allah. Sebab nak ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala ni bukan senang. Sebab banyak benda yang kita kena ucap terima kasih, dan kadang-kadang kita termiss kan. Kalau kita tolong orang, betul orang tu tak terima kasih, kita tahu apa? Ni memang tak kena budi ni. Kita tolong dia, bantu dia. Ni susah, kita tolong bagi bantuan. Kita ada duit, kita bagi duit. Anak-anak sekolah kita bantu. Tiba dia tak ingat kita pun. Memanglah kita tak boleh bandingkan Allah Ta'ala, tapi maksudnya itulah sikap yang disebut sebagai sikap tidak mengenal budi. Betullah kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk kita ni berterima kasih pada Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Setiap anak Adam ni, setiap sendi anak Adam ni, ada padanya wajib ke atasnya sedekah.
setiap sendi anak Adam. Ni kita dah ada sendi Lepas tu kita boleh bergerak. Tangan boleh bergerak, siku boleh bergerak, kepala boleh bergerak. Sendi ni ada berapa? Sendi ni lah hadis Nabi sebut, sendi anak Adam ni ada 360. Sendi kita ni kat mana ada? Kat kaki, dekat paha, dekat buku lali, kat jari, semua sekali ada 360. Dan bila mana setiap kali matahari terbit, maka kewajipan ke atas kita untuk kita mengucapkan terima kasih di atas nikmat kurniaan sendi-sendi yang boleh membuatkan kita bergerak dengan senang. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Dengan cara sedekah. Mana kata sendi-sendi ni yang ada pada kita ni, kita kewajipan kepada kita adalah kita kena apa? Kita kena bersedekah. Cuma tuan-tuan, kalau kita faham sedekah tu dengan duit, penat kita. Satu sendi RM1. Satu sendi RM1. Dan kalau 360 sendi, susah kita kan. Tapi Nabi tak apa. Nabi kata, bukan Nabi tak apa, Nabi bagi kita jalan untuk kita bersedekah. Nabi bagi kita jalan untuk kita bersedekah. Antaranya adalah Nabi kata, kamu tolong orang, kamu tolong orang angkat barang, naik atas kenderaan ni, itu pun sedekah. Dan Nabi kata, kamu tolong membuang halangan daripada jalan orang lain, itu pun adalah sedekah. Dan Nabi kata, setiap langkah kaki menuju ke masjid, setiap langkah itu adalah sedekah. Jadi maksudnya, kalau kita laksanakan apa yang Nabi sarankan itu, maka cukuplah kita untuk kita bersedekah di atas setiap sendi yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ada 360 ni sendi ni. Ni tak perlu nak, kita tak perlu nak apa, nak beki. Kalau dah umur mungkin dah 60, 70, mungkin kena beki lah kan. Dalam tempoh 30 tahun, 40 tahun tak perlu beki sendi ni. Kereta kita guna setiap kali 10,000 kena servis. Brake kena tukar kan. Selepas pada 2 tahun kena tukar tayar lagi. Kita steady sehingga dah sampai masa bila dah 60, 70 barulah kita sakit-sakit situ kan. Artinya waktu kita sihat, nikmat sihat itulah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dan Allah Ta'ala suruh kita ni bersyukur. Betullah, nak syukur pada Allah Ta'ala pun kita meminta Allah Ta'ala bantu kita. Nak syukur pun minta Allah Ta'ala bantu. Nabi ajar ni 3 perkara yang kita minta tolong Allah Ta'ala. Lepas sembahyang Nabi sebut, yang pertama adalah Allahumma a'inni ala zikrik wa syukri wa husni ibadatik. 3 benda kita minta Allah Ta'ala lepas sembahyang yang Nabi ajar doa. Ya Allah, bantulah aku untuk apa? Untuk ingat Engkau ya Allah. Yang pertama, ingat. Dan ingat Allah Ta'ala ni nak ingat sentiasa kan. Susah kan. Dan ada pun 4 jam, berapa lama masa kita boleh fokus? Dekat 2 sembahyang nak ingat Allah. Dalam sembahyang apa, ingat dunia kan. Sembahyang ingat dunia. Dalam sembahyang pun kita pun ingat dunia. Kadang-kadang lah, saya tak kata orang lain, kadang kita kan fikir tadi imam baca tadi masyarakat pertama surah apa kan? Tak ingat. Sebab kita takbir Allahu Akbar, duduk lain fikir kan? Kita nama manusia. Lepas itulah kita kena minta doa ni, ingat Allah. Yang kedua adalah kita minta adalah untuk kita ni mensyukuri, bersyukur, berterima kasih pada Allah. Pun kita minta tolong juga. Yang ketiga adalah kita minta tolong apa? Kita minta tolong supaya Allah Ta'ala memperelokkan ibadah kita. Allah Ta'ala memperelokkan ibadah kita. Kita sembah Allah Ta'ala, kita mempersembahkan ibadah pada Allah Ta'ala. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala cantikkan ibadah kita ni, supaya ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 perkara ni tuan-tuan, jangan kita tinggalkan lepas sembahyang. Itu doa yang mana antara wirid yang maksud yang Nabi ajar supaya kita sentiasa ulang lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ulang-ulang, dan sudah pasti bila doa tu Nabi ulang-ulang, Nabi ajar pada kita, sudah pastinya kita pun kena ambil perhatian dan kita kena hafal lah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kata pengarang lagi, setelah rukun-rukun atau asas-asas iman yang 6, yang 6 tu kan,
yang telah dimentangkan satu persatu itu diterima oleh akal dan hati seseorang serta diakui dan diyakini kebenarannya, maka orang itu dinamakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diwajibkan beriman kepadanya. Kerana makna iman atau akidah kepercayaan ialah penerimaan akal dan pengakuan hati akan apa yang diketahui dan dikenalnya. Dari 6 perkara itulah. Cuma kalau tengok balik satu-satu kan, beriman pada Allah, clear dah. Kita yakin Allah Ta'ala dia menciptakan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menguruskan alam, memperjalankan matahari, bulan, bintang. Percaya kepada malaikat. Kita yakin bahawa malaikat ni ada kiri kanan. Malaikat ada rakib atid, ada munkar nakir dalam kubur. Malaikat yang yang sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang beriman. Kita yakin betul ada. Clear. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Ni beriman kepada kitab. Ni kadang-kadang sebahagian orang kan, dia didatangi was-was. Betul ke hukum dalam Quran tu disesuai sampai akhir zaman? Betul ke? Sebab Al-Quran ni kan dah berusia 1400 tahun. Adakah relevan lagi hukum-hukum dalam tu? Jadi sebahagiannya timbul was-was, ragu-ragu. Rasanya kalau Quran tu kita kena tengok balik kot. Kita kena terjemah balik Quran ke dalam konteks bahasa moden atau dalam konteks situasi moden yang lebih sesuai dengan keadaan semasa. Ini bukan perkara baru, ini dah berlaku dan terus berlaku. Ini dah berlaku dan terus berlaku. Ya. Kalau tengok dalam satu kitab tafsir Al-Misbah. Tafsir ni bagus. Tapi tafsir Misbah ni tulisan seorang daripada Indonesia, Dr. Quraisyham, Profesor Dr. Quraisyham, dalam bidang tafsir. Tapi malangnya lah. Sebab satu pandangan dia, yang lain tu okey, tapi satu pandangan dia kata tudung ni sebenarnya tidak wajib. Tudung ni tak wajib. Tu dalam kitab tafsir semua macam tu. Kitab tafsir yang ditafsir lah, ditafsirkan kitab. Bila cerita bab tudung dalam surah An-Nur ayat 30-31 tu, kita bahasa tudung, kata tudung tu tak wajib. Jadi anak ni pun tak pakai tudung. Kalau tu tengok ada dalam Google kan, cuba cari Najwa Shihab. Anak tak pakai tudung, seorang selebriti dekat Indonesia. Jadi bab ni kadang-kadang orang dia rasa macam was-was. Sebab itulah tak logik ke, akal kita tak boleh terima ke bila mana itu adalah Al-Quran yang mana Allah Ta'ala janji. Itu adalah Al-Quran yang mana Allah Ta'ala nyatakan bahawa zalikal kitab la raiba fih. Ni Quran ni tak ada keraguan. Kita terima je. Orang nak kata apa pun, orang kata kajian menunjukkan hukuman gini-gini, kita terima. Kita tak payah nak layan. Sebab apa? Sebab memang dalam setengah keadaan kita selalu pesan bahawa, kita sebut bahawa tidak semua dalam agama ni kita boleh terima dengan logik. Memanglah asas dalam agama Islam ni adalah dalil, kita boleh fikirkan, tapi tak semua benda kita boleh terima dengan logik. Sampai satu masa kita tak boleh fikir dah, akal kita dah surrender, kita katakan bahawa kita beriman dengan apa sahaja yang diturunkan dalam Al-Quran dan dipesankan dalam hadis Nabi SAW. Walaupun aku tak faham, aku sebut aku beriman saja. Maksudnya beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para rasul, beriman pada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Ni 6 semua ni yang telah kita bincangkan panjang. Bertahun-tahun kita bincangkan benda ni kan. Kita baca hadis, kita baca petikan ayat Quran yang kita huraikan supaya kita jelas apakah maksud ke-6 rukun iman itu. Dengan pengertian yang demikian, maka iman seseorang adalah satu perkara batin yang tersemat dan tetap dalam hati dan jiwanya, tidak ternyata dan tidak diketahui oleh orang lain melainkan daripada tingkah laku dan amal perbuatannya. Jadi iman ni tak nampak. Cumanya akan terzahir melalui tindakan dan perbuatannya. Macam kita sebut tadi lah, tanda orang beriman ni bila mana dalam Quran ada sebutkan tanda-tanda orang beriman. Innamal mu'minun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2 kan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tandanya adalah apabila disebutkan Allah akan gemetar hati dia.
Dia tengah bergaduh ni, tengah bergaduh kan, orang kata ittaqullah, jangan buat macam ni, Allah Ta'ala larang. Terus dia surrender, istighfar lah, suruh dia surrender. Kamu marah ni, sebut Allah Ta'ala, dia surrender lah. Orang beriman. Tapi kalau dia bergaduh kan, istighfar, Tuhan istighfar. Apa istighfar? Nampak aku marah ni? Itu masalah ni, tu belum lagi teguh dalam hati. Tapi kalau orang beriman, dia marah-marah, kita sebut tu belakang, bang, sabar bang, istighfar, astagfirullah, dia akan macam tu. Orang beriman. Kemudian apa lagi tanya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan Al-Quran, akan bertambah iman dia. Akan bertambah iman dia. Dia suka dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, rasa macam hatinya kan, dia dengar Quran, dengar pada ayat yang menceritakan azab, maka dia pun minta lindung, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Bila dia dengar cerita pasal nikmat syurga, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan ahli-ahli syurga. Itu tanda kedua orang beriman. Dengannya wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah antara tanda-tanda adalah dia hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Itu sifat orang beriman. Bertawakal ini bukan hanya dalam setengah keadaan sahaja. Tawakal arti dia serahkan seluruh jiwa dia, hidup dia kepada Allah. Tawakal serah. Maksudnya apa sahaja urusan yang dibuat, dia usaha sungguh-sungguh, dan akhirnya dia tak lupa bahawa segala usahanya itu tidak akan memberikan kesan, dan akhirnya dia akan serahkan penghasilannya, natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang beriman. Jadi orang beriman ni bila mana dia ada tawakal itu, akan lahirlah di sebalik tawakal itu seorang mukmin yang bersabar dengan ujian yang menimpa, dan seorang mukmin yang bersyukur dengan nikmat yang diperoleh. Kalau ujian datang, sabar. Dia dah buat semua dah. Dah pakai tali pegang keledar, dah bawa kereta elok, tiba-tiba orang langgar kat belakang, Allah. Dia mungkin marah, tapi sekejap dia tahu dah tak akan berlaku melainkan izin Allah. Takkan mungkin dia marah sejak, kenapa bawa macam ni, kenapa bawa laju sangat. Itu dia tenang. Dia tenang. Nah, kalau dia dapat nikmat, dia tak akan rasa ni. Tengoklah, tengok orang lah, tengok. Nak tengok, nampak kan? Tengok aku bisnes macam mana. Tengok cara aku menguruskan, tengok nampak untung. Itu kasih orang beriman. Dia dapat, alhamdulillah. Dengan asbab saya uruskan bisnes dengan baik, Allah Ta'ala bagi macam ni, alhamdulillah. Kalau dia orang yang pandai dalam mengurus ke berubat kan, dia berubat sembuh, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Sentiasa dia mengaitkan kejayaan dia dengan Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala bagi kejayaan ni sebab Allah Ta'ala bagi. Merendah diri dia di hadapan Allah Ta'ala, dia di hadapan makhluk. Dan mungkin kalaulah dia ditipu ujian, dia tak akan gelabah sangat, sebab dia tahu bahawa segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka menyerah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya, sekali lagi, jelasnya iman adalah satu tenaga jiwa yang sangat-sangat bernilai untuk menguasai tiap-tiap tingkah laku dan amal perbuatan manusia. Jadi sebab itulah awal-awal lagi anak-anak ni kena pasakkan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Anak-anak kena ajar tauhid dulu. Ajar tauhid. Biar ajar sebab 20, penting anak-anak tu kan, anak kecil kan. Ajar perkara asas kan. Allah tu Maha berkuasa. Macam mana? Tengok ni dek, tengok. Kita bagi ni, kita buat cara praktikal, contoh cara praktikal. Ambillah biji benih yang mudah tumbuh, bendi ke apa kan, tanam kat pasu kat pokok. Tengok dek ni, tengok ni abah buat ni, ataupun atuk buat ni, tengok atuk tanam tak dalam tanah, tengok berapa hari, 5 hari naik dah. Siapa buat ni? Allah yang buat. Awal-awal pasakkan akidah dalam hati. Awal-awal lagi yang sembahyang tu
Tak apalah kan sembahyang tu umur 10, umur 7 tahun. Tapi akidah ni kena beritahu awal-awal. Allah berkuasa tumbuh pokok ni. Allah lah yang akan hidupkan orang mati dalam tanah. Nampak tak benih ni tanah dalam tanah dia boleh tumbuh. Tengok orang mati dalam tanah, orang mati di tanah akhirnya dia akan dibangkitkan semula. Macam mana buat? Allah Taala buat. Macam mana? Tengok ni contoh Allah tak tunjuk dah kat kita lah. Itu adalah asas akidah yang mesti kita ajar kepada anak-anak kita. Wallahu alam. Berbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang adalah kelemahan saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allah